Ramai yang masih keliru menyangka dealer public gold ini sama seperti ejen-ejen lain. Kerjanya cuma cari pelanggan, jual produk dan dapat komisen. Bila syarikat tutup, semuanya hilang begitu sahaja. Hakikatnya, sistem public gold sangat berbeza. Dealer bukan ejen, tetapi pemilik bisnes. Sebab itu, mereka digelar Public Gold Business Owner atau PGBO. Setiap penyimpan emas yang berdaftar di bawah seorang dealer adalah pelanggan tetap milik dealer tersebut selamanya. Ia bukan sistem sementara dan yang paling menarik, bila dealer meninggal dunia, bisnes ini boleh diwariskan kepada ahli keluarga. Inilah keunikan yang menjadikan dealer public gold berbeza. Hubungan dengan pelanggan bukan sekadar urusan jual beli, tetapi hubungan seumur hidup. Dealer bertanggungjawab membimbing, mendidik dan memastikan setiap penyimpan emas faham apa yang mereka buat. Dari hari pertama membeli sampai bila-bila. Ramai penyimpan emas yang bermula dari kosong kini sudah berubah. Dulu bertahun-tahun bekerja tapi tiada simpanan kecemasan pun. Tapi selepas kenal emas, hidup mereka berubah. Tabungan semakin kukuh, hutang selesai satu persatu dan aset bertambah dari tahun ke tahun. Bila anak-anak mereka meningkat dewasa, mereka pula yang galakkan anak-anak menyimpan emas seawal mungkin supaya tidak ulang kesilapan kewangan generasi sebelum ini. Bisnes public gold bukan sekadar tentang duit, tapi tentang membina warisan. Warisan ilmu, warisan tabiat baik dan warisan kekayaan yang boleh ditinggalkan kepada keluarga. Inilah sebabnya dealer public gold bukan ejen sementara, tetapi pemilik bisnes sebenar. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas atau ingin menjana pendapatan bersama public gold, boleh isi borang sign up dan saya bantu tuan-puan daftar sebagai ahli dan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.